Biar betik. Hangpa pernah tengok tak iguana berenang dalam laut? Ini ialah iguana laut. Nama saintifik dia Amblyrhynchus cristatus. Spesies ni berpecah kepada beberapa subspesies lain. Godzilla pun ada nah. Iguana laut ni kalau nak jumpa tu dekat Kepulauan Galapagos sajalah. Muka dia nampak ganas, tapi iguana ni vegetarian. Iguana laut makan alga laut yang tumbuh di batu-batu dekat dasar laut. Depa ni boleh tahan nafas sampai 30 minit. Tapi kalau sambil makan tu setakat 5 hingga 10 minit sajalah. Kalau lama sangat, depa boleh lemah. Sehari keram habis kaki ekor. Lah keras macam tu je. Memang misi berani matilah setiap kali depa selam cari makan. Memang bahaya, not haram. Sambil dia berjemur tu, iguana laut akan bersin. Bukan sebab bau ketiak member sebelah, tapi sebab nak buang lebihan garam dalam badan. Kalau nampak iguana laut duk berhimpun ramai-ramai tu, jangan duk buat tebiang pisau kepala. Sekali setempek dia buh kat muka.